Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini anda bersama saya, Alisha Afrina binti Sarto selaku wartawan dari TV PSS SMK Panji ingin melaporkan. Hari ini 29 April 2025. Selamat 40 orang pelajar dan 4 orang guru pengiring akan ke Pesta Buku Media Muar Tunjung, Kota Baru, Kelantan. Mari kita selusuri aktiviti yang berlangsung pada hari ini. Jom. Hai, Assalamualaikum. Hari ni adik beli buku apa ni? Ejan Ali. Seronok tak seronok tak main pesta buku ni? Anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ni saya bersama adik Anik. Okey, adik Anik, saya nak tanya satu soalan, bolehkah? Boleh. Okey. Bagi adik, membaca buku ni penting tak? Penting jugalah. Sebab Sebab nak juga nak juga pandai. Macam nak juga kita pandai apa, mengajar apa. okey. Terima kasih. Bersama saya, retail assistant di Pesta Buku Media Muar Tunjung, Kota Baru, Kelantan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Okey Kak, saya nak tanya satu soalan, boleh? Boleh. Pada pendapat Akak, suasana Pesta Buku Media Muar Tunjung tahun ni meriah tak? Sangat meriah. Ini kerana setiap pagi kami akan menerima rombongan daripada pelbagai sekolah, sekolah menengah, sekolah rendah dan juga pelbagai jenis pelajar termasuk IPT. Okey, terima kasih Kak. Sama-sama. Pesta Buku Media Muar Tunjung dijangka berlangsung sehingga 3 Mei 2025. Sekian laporan daripada saya, Alisha Afrina selaku wartawan dari TV PSS SMK Panji. Sekian, terima kasih.